Ada surat daripada Mak. Bagi akak. Taklah. Bagilah. Ish, sinilah. Untuk anak-anak kesayangan Mak. Anak Mak, ini adalah respi daripada arwah nenek yang diturunkan kepada Mak. Sekarang, Mak turunkan pula kepada Along. Untuk Ngah. Rebung belada Mak. Alah. Kenapa cu dapat sampai petai je? Malam ni malam raya. Jom masak nak? Boleh juga. Nak? Jom. Mak kata nak kena beli bawang ni. Bawang? Mak kata dekat dapur jangan menyanyi. Jangan lupa Mak kata kacang kuah lodeh tu satu hala je. Anu rasa okey? Tengok dah jadi siap ke tak? Mak! Abah! Bukankah balik esok? Dah berapa kali Mak cakap dengan Cu? Mak balik hari ni lah. Apa cu pula? Dah. Masak apa tu? Ni siapa pula yang kata tangan serongkar bilik Mak ni? Ingat nak masak untuk esok. Esok kan raya. Alah, tolong kemas sikit pun tak boleh. Selagi Mak masih ada, biar Mak je lah yang masak.